Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Masih hari sama juga iaitu hari Rabu 12 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 28 Safar 1447 Hijriah. Okay, seperti biasa untuk video kedua ni seperti biasa video dari report kita sekarang ni pukul 7.10 petang. Seperti biasa untuk video kedua ni seperti biasa video dari report kita untuk hari ini 2 minit kemudian lepas pada buat video review bahagian ni terus pada video dari report lah. Okay, kemarin lepas pada buat video dari report kemarin saya keluar masa mana kemarin saya keluar selepas main maghrib baru saya keluar. Main maghrib baru saya keluar pergi ke semayang main maghrib, pergi keluar pergi ke masjid. Kuliah dengan kuliah ada juga gabah tahlil kat bawah arwah dia 2-3 kali lepas tu lah. Muhammad Jeffrey tu ada 3 saya cerita 3 anak dia, 4 anak dia, 3 lelaki 1 perempuan. Anak dia tu isteri bekas dia Balu dah, tinggal seorang Balu dan juga 4 anak. Lepas tu selesai tahlil tu saya terus pergi ke kedai maksud untuk makan sup keting, tak pakai jamuan lah, jamuan yang disediakan tu saya tak makan lah sebab saya rasa berlalu perut, orang panggil berlalu perut, tak sedap perut. So tak berapa nak nasi, tak apa nak makan nasi lah. Dan gua kena nasi dah terbalik tu, sebalik daripada tak ada kemarin tu kena nasi dah. Lepas tu lepas tu pergi ke kedai Fikri. Dah Fikri lah. Singgah kedai Fikri lah budak baru tu. Sampai dah pukul 10 minit malam. Pagi baru saya balik ke rumah. Tidur pada pukul 20 minit pagi. Bangun pada pukul 9.50 minit pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu terus pergi ke tempat kerja daripada pukul 7.56 baru pergi ke tempat kerja. Terus pergi ke kedai Fikri juga, singgah kedai Fikri dulu. Pukul 8.20 baru pergi ke tempat kerja. Kerja hari ni sambung pasal Medah tu tengah tak ada pasal atak lah, pasal atak dah sampai lagi seminggu dengan sampai tengah hari dah pukul 1 sebelum zuhur sampai. Lepas minit untuk dah ada 20 minit tu barulah masuk zuhur. Lepas tu konkret tapak bawah tu ada sampai ke pukul 3 tadi, pukul 3.20 tadi, pukul 3.30 sebab bagai 3.30 baru saya balik. Balik tu terus mandi semaya zuhur pada pukul 4 petang. Lepas tu semaya asar ni dah ada pukul 6.30 petang baru semaya asar. Ni baru dah barang siapa terima tu bayar daripada rumah tu bayar sampai rumah ni bagai ni dan rumah ni ke sampai sini bayar siap tu. Saya kena siap juga baru dari sini pada pukul bapak ni pukul 7 baru terus main ke sini lah. Sampai sini tadi dah pukul 7 minit tu terus buat video review. Lepas selesai video review terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.